Oh. Lah, tak main. Ngamuk dah guna ke apa lagi dah? Mula-mula kita bersihkan dengan alkohol. Krim yang dia alahan tu supaya dia tak basah lah. Kemudian kita gunting ni ikut lingkaran lah, saiz lingkaran tu. Anggaran dia kita anggarkan dalam 50. Dia ada sampai 60 ml. Ni nak senang kita kena gunting dulu sikit. Okay. Jadi untuk kita nak tarik nanti senang bila dia dah ni kan. Kena keringkan dulu. Tapak ni memang kena ni betul-betul kering tau. Mungkin sakit sikit lah sebabnya kita tak nak besarkan ni saiz. Kita paksa lah dia masuk. Dia lembut je, benda ni lembut je. Memang berdarah lah. Kalau kita buat dengan kuat, dia memang berdarah. Perlukan okay, dah masuk semua. Pastikan semua masuk Kemudian kita kopakkan yang pelapik dia ni lah. Plastik ni bila dah setting semua dah betul dah. Kita tarik dah. Yang ni perlahan-lahan je. Tarik perlahan, terus tampal. Masukkan dia terus. Okay, tampal. Jadi langkah seterusnya kita ada lubang ni. Ada lubang untuk angin kalau kita kentut semua dia keluar angin ikut lubang ni. So kita sebutlah dengan gunting sikit. Nanti bila kalau ada angin ke kentut apa semua dia keluar ikut lubang ni lah. Ini lubang kecil. Okey. Kan kita dah boleh masukkan beg Pastikan kancing dia ni betul-betul kemas lah. Nanti kalau tak kemas dia terkeluar lah. Okey, kita yang ni kita lipat je. Gulung, lepas tu lipat macam ni. Okey. Bila dah macam ni dah siap lah. Tak mau dia tercabut. Kita boleh letak selotip lah.